Nestem sebenarnya dia mengandungi gula yang sangat-sangat tinggi. Seeloknya kalau perlu makan adalah waktu siang. Waktu tenaga kita banyak digunakan. Supaya gula tu semua ditukarkan kepada energi. Kalau tak, dia akan jadi lemak dan kita akan makin berisilah. Hari ini kita dekat Masjid Ibnu Abbas. Kita orang hari ini ada program community di mana kita buat pemeriksaan kesihatan untuk Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Zon Timur Kuala Lumpur. Lepas habis tu memang semua datanglah, kita buat pemeriksaan blood check up, BP, blood pressure, kita buat pemeriksaan body mass index untuk kita tengoklah komposisi lemak dengan protein otot dalam badan. Walaupun mak ayah tak ada kencing manis, kebanyakan rakyat Malaysia sekarang punca kena kencing manis tu adalah sebab pemakanan. Kan air manis, kuih manis, semua tu kena jaga. Sebab nak tak nak boleh kena kencing manis tu kalau tak jaga. Boleh? Untuk pengetahuan korang, masjid ni dekat Danau Kota Setapak, betul-betul dekat dengan klinik kita orang. Tu klinik kita orang sebelah restoran A Malik. Saya harap korang dapat datang ke majlis grand opening kita orang pada 4 hari bulan April 2026, hari Sabtu. Kita orang plan nak buat majlis jamuan raya di mana ada jamuan makan raya, ada kambing golek, lemang, rendang. Semua tuan-tuan perempuan dijemput hadir memeriahkan majlis pembukaan klinik kami. Terima kasih.